Bagus. Bagus. Kenapa kau ni? Nyorok pula. Memanah ni tak payah ada lesen ke? Itu yang kau takut sangat tu. Memanah ni berada di bawah Akta Sukan dan dia dikategorikan sebagai peralatan sukan. Tapi kena ingat, ada juga peralatan memanah yang perlukan lesen. Contohnya crossbow. Sebab crossbow dia berkuasa dan berkelajuan tinggi dan dia dikawal di bawah Akta Senjata 1960, Akta 206. So crossbow ni diklasifikasikan sebagai senjata berbahaya lah. Tapi satu lagi kena ingat, bila nak memanah tu kena pastikan tempat kita nak memanah tu selamat dan terkawal, tak mengganggu ketenteraman awam. Jawapan ringkasnya, memanah tak perlu lesen. Okey, kalau macam tu boleh lesen memanah kan. Sekarang korang dah tahu kan memanah tak perlu lesen, dan siapa yang minat memanah tu nak mula memanah tradisional ataupun moden, tak payah nak ada lesen untuk ada peralatan memanah, dan korang boleh lakukan aktiviti memanah, tapi kena pastikan lakukan di dalam kawasan yang selamat dan terkawal. Okay, so happy shooting.